Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So selamat datang ke Instel. So ini adalah folder untuk bimbingan strategi. Macam mana kita nak buat supaya kita boleh capai 5 angka, 4 angka, 5 angka, dan insya-Allah kalau you buat kerja cukup lama dan cukup konsisten, maka you boleh capai 6 angka. Alright. So strategi kita berfokus kepada nombor 1, kemampuan untuk menaja 10 orang hingga 20 orang ke dalam Instel di bawah you. Okey, di bawah you. Kemampuan untuk menaja 10 orang hingga 20 orang di bawah Instel ke bawah you. Itu satu. Nombor 2, kemampuan untuk menduplikasikan kepada orang bawah you kemahiran untuk menaja 10 hingga 20 orang sebulan ke bawah Instel mereka. Ketiga, kemahiran untuk menjadikan anak-anak buah you yang bawah you memberikan komitmen yang diperlukan untuk berjaya dalam Instel. Untuk berjaya dalam Instel ni, komitmen dia kena top up bulanan, kena beli ESK sekali seumur hidup, dan kena taja orang setiap bulan sehingga you dapat pendapatan yang cantik. So fokus kemampuan yang Pony akan bina dalam you guys semua ialah kemampuan untuk menaja orang ini dan membimbing orang ini supaya you ada keberdikarian, di mana selepas ini bila you dah berjalan sendiri ke, tidak duduk bawah Pony ke, you pergi mana-mana pun you boleh buat duit. Instel ini hanyalah sebagai satu alat, sebagai satu vehicle. Benda yang penting ialah you sebagai seorang manusia. Itu adalah fokus Pony untuk menjadikan you seorang yang mampu berdikari. Maknanya tak ada orang tolong pun, kita boleh berdiri sendiri. Sebab kita ada keluarga, kita nak jaga dan macam-macam. So, untuk menaja orang tu, memang you akan menghadapi kesukaran lah. Tapi dia sukar sebab you belum pandai. Bila you dah pandai, dah bina credibility, ia akan jadi senang. So, itulah yang Pony akan ajar you. Cuma Pony nak ingatkan, benda ni tak akan pandai dalam masa sebulan 2. Mungkin you kena belajar 2-3 tahun. Tapi okeylah. Sebab Pony akan ajar you untuk 2-3 tahun. Mungkin 4-5 tahun. Kan? Sehingga you dapat kemahiran tersebut. Apabila you ada kemahiran tersebut, you dah okeylah. Pergi mana-mana pun boleh buat duit. Macam Pony tengah sakit kat hospital pun, Pony boleh ajar you lagi. Pony boleh latih you lagi. Boleh guide you lagi. Pony tak boleh nak cakap banyak sangat. Dada Pony sempit sebab kena jangkitan paru-paru. Tapi Pony akan latih you semualah. Okey? Selamat datang.